Lu punya ama hari-hari bising sama gua. Pasal lu tak balik-balik. Lagi sekali lu balik, tak bawa calon bini lu, siap. Ini Aboy ya. Alat muka saja handsome, tapi perempuan satu pun tak nak melekat. Ama pernah halang Papa untuk kahwin dengan bukan daripada kalangan Baba Nyonya. Masa tu, Ama hampir nak putuskan hubungan keluarga dengan gua. Siapa budak ni? Lagun. Tapi macam dah nampak. Marisa. Macam mana kau tahu nama dia Noah? Tapi dengan Marisa, bapa dia tu, Imam Hassan, penulis buku agama terkenal tau. Oh, ini Marisa. Dia teringat kejadian yang dia kena culik dulu tu. Marisa. Kita pergi kafe, saya belanja awak minum. Dekat kafe tu, saya bagi buku tu kat awak. Hai Cik Noah. Nama saya Aulia. Saya memang minat untuk buat kebajikan. Dia tak rindu I ke? You dah lama hilang tau. And now, tiba-tiba you muncul. Dia meninggal dalam sujud. Kamu Muslim, Imam? Ya, kau tahu dia mualaf. Kau rasa ni petanda apa lah untuk aku? Kau faham kan apa maksud hidayah? Sebenarnya saya dah buat satu keputusan yang besar dalam hidup saya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu untuknya. Imran, ini anak pakcik. Marisa Safiah. Saya sebenarnya dah lama jatuh hati pada Marisa. Jadi saya ingat saya nak melamar Marisa. Kenapa, Abah? Disebabkan dia bukan seorang Muslim, jadi dia tak baik? Bulan depan Abang nak kamu bertunang dengan Imran. Kemudian terus menikah. Sebenarnya saya dah setuju dengan cara ngaji. Saya memang niat ke rumah tangga. Saya betul-betul suka Marisa. Saya betul-betul cintakan dia, Pakcik. Semuanya terlambat dah, Noah. Saya dah jadi tunai impian dah sekarang. Awak pasti akan menghadapi situasi yang tak dijangka dalam hidup. Bila kau mencari, soalan kau akan terjawab. Bila kau dah ready, dengan sendirinya kau akan nampak cahaya kebenaran yang kau mencari selama ini. Suatu hari nanti, cinta yang sesungguhnya pasti akan datang pada kita.